Tok Ayub pun ambil juga, dia sembang ni kan. Integriti, rasuah-rasuah, dia pun sakau juga. Contohnya lah, orang politik banyak kalah kan. Saya suka ambil contoh orang politik, tu orang politik marah saya tu kan. Saya tak kira you daripada politik mana, parti mana. You terlibat dalam keganasan, saya akan tangkap. Dia kalau kita tengok contoh dekat luar, memanglah tindakan yang dia ambil terhadap rasuah memang drastik. Kalau dekat China ni, dia tembak terus. Malahan peluru yang nak digunakan untuk menembak perasuah dia ambil daripada keluarga dia ni. Pergi tembak kan. Kita tak sampai ke tahap tu lah kan. Saya rasa kalau kita sampai tahap tu tak ada orang berani ambil rasuah dekat Malaysia ni kan. Tapi hakikat Indonesia ni kita ada undang-undang kita sendiri. Adalah banyak macam tafsiran, macam-macam pandangan yang diberi. Ada yang bertikaikan kenapa yang ambil besar-besar ni kenapa dibuat representasi, kemudian dia orang bayar balik, dia orang bebas kan. Ada juga kita dibuat, perlu tengok kes-kes yang besar. Baru ni pun ada kes seorang orang kanan pada orang politik kan. Rasuah kan. Dia bayar lah, dia buat representasi, dia bayar, habis dia keluar kan. Jadi macam tu senang lah. Dia makan rasuah banyak-banyak, kita sakau 100 juta, kita didakwa kedua orang, sampai tengah jalan, kita buat representasi, kita bayar 5 juta. Kita untung 95 juta. Boleh tak Tuan Haji? Datuk Seri kan? Orang bisnes kan tanya orang bisnes kan? Bisnes yang paling mudah sekarang, pakai rasuah. Kan? Tak ada cara lain. Kalau kita nak bermenterah rasuah, mesti datang daripada dalam kita. Saya cakap dalam konteks orang Islam lah. Kan? Ini kalau macam contoh, saya ambil polis lah. Niat integriti amalan kita, kan? Tangan bersalaman. Kemudian kat lambang polis tu ada kalimah Allah Muhammad kan? Kalau benda basic tu pun kita hanya sekadar pakai saja, pakaian kita. Tak masuk ke dalam, tak guna juga. Kita pakai lambang polis kalimah Allah Muhammad, integriti, tapi kita pergi ambil duit. Ada yang kena tangkap biasanya bawah-bawah ni lah, Tuan Haji kan, Datuk Seri kan. Yang ambil 1,000, yang ambil 500, yang ambil 300 kan. Yang tu kena tangkap buang aja kan. Yang banyak-banyak kat atas tu kita lepas kan. Mungkin kan. Kena ada ketegasan. Sebab tu saya cakap tadi, kita jangan mengambil kira pangkat apa pun. Sama dia pangkat atas ke, pengarah ke, IG ke, dia IG macam tu dalam polis lah. Dia IG pun macam saya sendiri pun, terlibat, ambil tindakan. Kalau kita ada double standard, yang bawahnya kita tangkap, buang kerja kan. Yang atas kita bagi amaran, ataupun buat representasi. Kita ada dan contoh saya ambil, ada pegawai polis yang kita tangkap. Pangkat dia DSP ya, 1 crown. Kan? Negara KL lah. SPRM Soku, dia ada safe house ya. Safe house. Kita rumah satu, dia ada safe house. Rumah yang dia ada, banyak dah 3 rumah dah. Dia ada satu lagi safe house, simpan duit rumah safe house tu. Dia sampai katanya 2 juta lebih. Pangkat 1 crown, 1 DSP. Ya. Tengah dia dah sedang diusahakan untuk dituduh sebagainya lah. Tapi jangan ada double standard. Kalau kita ada sikap double standard, tak habislah. Kan? Sebab tu yang paling penting untuk menangani rasuah, ambil daripada atas. Kalau atas betul, insya-Allah bawah pun betul. Kalau dia orang tak betul pun dia orang takut nak buat. Kan? Dia atas yang betul. Tapi kalau atas tak betul, orang Kedah pergi kalau atas pun gelong macam ni, macam mana kita nak bukan yang bawah tu lurus? Kan? Tok Ayub pun ambil juga, dia sembang ni kan. Integriti, rasuah-rasuah, dia pun sakau juga. Kan? Macam mana kita nak betulkan? Dan dalam konteks orang Islam, saya selalu bercakap. Saya ambil contohnya agak kasar sikit lah contohnya. Saya pun tak pandai agama. Tapi saya rujuk pada macam Tuan Haji kita kan. Surga Semah Timbalan Mufti kan. Saya baca artikel dalam surat khabar Sina apa kan. Saya tanya balik takut tersilap kan. Ambillah contoh yang paling mudah kan. Perumpamaan yang paling mudah. Orang makan rasuah ni kan. Kita ambil perbandingan antara daging khinzir dengan rasuah. Daging khinzir ni, khinzir yang kita tengok pun kita geli geleman, orang kata ikan geli kan. Dalam khinzir ni dalam keadaan darurat kita boleh makan. Kan? Dalam keadaan darurat lah. Cuma jangan tambah perencah, jangan tambah haji motor, rempah, kari, tak boleh lah. Boleh makan. Tapi rasuah ni, dalam apa keadaan sekalipun, memang tak boleh.
Itulah betapa jijiknya rasuah. Cuba tanam tengok. Dengar tanam dah masuklah hati kita kan. Kita takutlah nak ambil rasuah. Kan? Tidak cakaplah, berbuih mulut kita cakap pun macam tu juga. Sebab bila kita dah start ambil rasuah ni, dia rasa kenikmatan lain. Kan? Tak akan cukup. Dia akan ambil lagi tuan. Sebab tu yang paling penting kalau nak menangani isu rasuah, yang pertama penguatkuasaan. Ambil. Kita kata ambil atas penguasaan tanpa mengira. Jangan ada pandangan ataupun persepsi masyarakat bahawa ini, kalau aku, contohnya lah, orang politik banyak kalah kan. Saya suka ambil contoh orang politik. Tu orang politik marah saya tu kan. Bila jatuh saja kerajaan ni, gelak ustaz ni. Jatuh je, SPRM akan cari dia kan. Contoh, dia orang bagi tahu lah. Seperti yang dakwa kan. Jatuh, tak jatuh tak apa. Tam jatuh kan, sagi SPRM datang lah kan. Tu dia orang marah SPRM. Tapi hakikatnya SPRM tu buat kerja dia orang juga, macam polis kan. SPRM pun kadang-kadang sebuah salah juga dia orang. Dia orang nak ambil tindakan ni, dia kata SPRM bias. Ambil kat kawan ni kita bias kan. Sebab tu saya kalau dalam konteks polis lah, bukan dalam konteks rasuah dan polis. Saya sapu bersih. Dan saya tak kira you daripada politik mana, parti mana. You terlibat dalam keganasan, saya akan tangkap. Contohnya, waktu dulu, tahun 2019, November 2019, saya kat counter terrorism. Saya ada tangkap, ada banyak hal, 14-15 orang rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti Liberation Tiger Utama Hilam, LTTE kan. Dua daripada kalangan tu adalah adun. Adun parti pemerintah ketika tu lah. Saya tangkap. Dia orang tanya soalan. Bila saya buat BC, dia orang tanya soalan. Kita Datuk, ada seorang menteri tanya Datuk, menteri kerajaan ketika tu lah, 2019 lah. Yang kata Datuk akan memberhentikan siasatan kerana ini melibatkan tangkapan ke atas adun dia orang lah. Saya kata tak ada. Saya tak akan memberhentikan siasatan. Mana-mana ahli politik yang terlibat dalam keganasan, pasti saya akan tangkap. Ketika tu kerajaan minta, kerajaan tu lah. So kalau kita berpendirian macam tu, dalam semua aspek, termasuk rasuah, orang akan takut lah. Termasuk orang politik. Kan? Dia orang kata jangan main. Kan? Datuk Ayub ni ditangkap, saya kira semua. Kan? Itulah yang kita kena tunjuk ketegasan kita. Sama juga kita SPRM pun dalam kadang-kadang dilema juga. Dia orang nak ambil kan, orang kata SPRM bias. Ambil ni bias kan. Dia kena ambil tindakan lah. Tapi kalau kita pukul rata, kita tak kira siapa pun, tanpa double standard, saya yakin insyaAllah orang akan respect. Macam dalam insiden bendera lah, naik bendera terbalik kan. Kita ada 68 tahun merdeka kan. Takkan nak bagi alasan yang sama, tersilap, terlupa kan. Tak ada. Saya dekat, betul saya kat Johor tu, saya jadi KP Johor, adalah satu syarikat Cina lah kan. Kilang. Dia suruh dia punya pekerja lah, orang Bangla, pasang bendera terbalik. Kan? Saya tangkap bukan yang pasang bendera tu je. Yang pasang bendera pun saya tangkap, penyelia dia saya tangkap, pengurus personel dia saya tangkap, pemilik kilang pun saya tangkap. Empat-empat saya tuduh kan. Baru orang takut. Ini bila kena pasal bendera ni, bila melibatkan kaum ni, dia kata kita tangkap, ini perkauman. Sekali kawan ni pula marah kan. Cuba kita tangkap semua. Tak kira siapa. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang asli ke, orang asing ke, yang pasang bendera terbalik, tangkap, tuduh. Baru dia orang takut. Tahun depan kita akan lihat lah. Tahun depan saya dah bencin lah. Saya bencin bulan 7 kan. So tahun depan kita akan tengok. Bila mai hari merdeka, ada lagi yang pasang bendera terbalik. Sebab apa? Kita ada ketegasan. Bila kita nak tegas sikit, dia kata ni kita dah perkauman. Sebab tu kalau saya, kita lah bukan saya. Kita kena tegas tanpa mengira siapa pun. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, parti kerajaan ke, parti pembangkang ke, parti bebas ke, langgar undang-undang, tangkap, tuduh di mahkamah. Baru rakyat selut. Dia orang tak boleh komplain. Kan? Sebab tu dia orang takut dengan Datuk Ayub. Datuk Ayub ni mampu saya kan. Dia sapu bersih kan. Tak ada. Kat Johor pun saya tak sapu bersih. Saya waras. Saya bukan tak waras. Kan? Saya hanya mengambil tindakan untuk memastikan
undang-undang untuk dihormati, kan? Tanpa mengira siapa pun. Polis ke, custom ke, immigration ke. Ada satu tu, saya buat operasi ni kan. Sedikit jurupan parti yang terbesar di Johor. Dalam masa 4-5 tahun dia dah collect dekat 100 juta. Dia daripada Batam. Bawa masuk dengan bot laju. Dia pakai bot laju. Bot polis nak ligan tak boleh. Kan? Kejar tak boleh. So saya tangkap SOSMA. Untuk julung kalinya SOSMA digunakan. So saya tangkap dekat 70, bukan saya lah, tim saya lah. CJI dah. Dekat 74 orang suspek. Daripada 74 tu, 24 adalah pejabat awam. 14 pegawai dan anggota polis. 5 pegawai immigration. 5 pegawai tentera. Anggota tentera. Saya tangkap. Dituduh. Dipenjara ke semua. Tak ada tolak ansur. Polis ke, custom ke, immigration ke, tentera ke, terlibat. Baru dah orang takut. Baru orang respect. Tidak, orang tak takut. Orang tak respect. Kan? Kita dulu kita ada ISA. Saya bukan nak suruh kerajaan kuat kuasa beli ISA. Tak ada dah. ISA dah jadi sejarah, history dah kan. Orang cakap dulu, kita kena ISA dimasukkan sebab draconian sebagainya lah. Draconian apa? Singapura pun ada ISA lagi. Brunei pun ada ISA lagi. US ada Patriot Act. Lagi kejam pada kita. Yang duduk war-warkan hak asasi itulah. Kita human right kan. Tak kira lawan politik pun sama lah. Oh, kita kena mansuhkan. Mansuhlah ISA. 2013, 2012 ni. Sebab tu orang tanya saya sekarang. Kalau saya buat cerahan tempat lain orang tanya, Datuk kenapa tak tangkap orang Syiah? Kenapa tak tangkap orang jalan sesat? Kalau dulu ada ISA, tak payah bagi tahu, kita sapu bersih. Ustaz Jamali ada mention tadi kan. Tak kira lah mana pun. Kita tangkap habis. ISA dimansuhkan. SOSMA. Sekarang SOSMA pun orang nak dimansuhkan. Tu nak pakai undang apa? Kita terlalu lembek. Kita terlalu terikut-ikut dengan visi dan pandangan barat dengan keadaan human rights. Dekat Gaza, hari-hari dia membunuh orang Palestin. Kan? Gaza. Adakah kita bercakap apa? Orang putih. Orang putih lah kan? Orang barat lah. Ada. Kan? Sebab tu mana kita ada ni, sekarang ni kita kena kekalkan, pastikan kita pertahankan. Jangan kita terikut dengan budaya acuan barat. Barat dengan cara barat, kita tak boleh gunakan acuan mereka di sini di Malaysia ni. Tak akan sama. Kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Kan? Tuan tengok, saya suruh ambil ke Singapura. Singapura ni negara yang bukan Islam lah. Yang kita kata kafir lah kan. Dia kalau penceramah dari luar masuk ni, katakan penceramah Hindu lah masuk. Menghina orang Islam atau menghina orang Kristian, tangkap, diusir balik. Hindu. Masuk penceramah Kristian, dia hina orang Islam dengan orang Hindu pula. Dia tangkap, dia usir. Lagi datang pula orang Islam punya penceramah, dia hina orang Hindu. Tangkap, dia usir. Jadi rakyat dah tak komplain. Sebab dia ambil tindakan secara adil. Kan? Kita nak buat macam tu lah kat Malaysia. Kalau kita boleh sampai standard tu, saya kata insya-Allah kita timbul lah isu-isu ni kan. Jalan sesat kan. Berapa banyak. Saya dulu kat counter terrorism 1993 sampailah saya pindah ke Johor 2020. Ada lebih kurang dekat 600 700 rakyat Malaysia terlibat, rakyat asing sama terlibat dalam keganasan. Kita tangkap. Dulu ber-ISA lah sehingga 2012. Lepas tu SOSMA kan. Jangan bagi ruang. Tadi pun Ustaz Jamali kata kita dekat Malaysia ni ahli sunnah wal jamaah, dan majoriti pada negeri-negeri yang ada dekat Malaysia ni dia ada spesifik Asy'ariyah dan Maturidiyah. Majoriti lah, hampir semua lah kan. Kita tak kata yang tak ikut Asy'ariyah Maturidiyah ni sesat, tak. Kan jangan salah faham pula. Tapi majoriti kita sebab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu bukan saya cakap. Itulah elemen agama. Betul Ustaz lah? Kan? Adalah satu dua yang tak mention, tapi yang lain semua mention. Kan? So itulah amat pegangan kita yang memang sederhana. 95, 98%, 95% umat Islam satu dunia ni kita berpegang kepada 14. Memang mazhab ada banyak lagi. Tapi sekarang kita Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi kan? 4 tu. Kita meraihkan kita mazhab Syafi'i.
Tapi kita meraihkan masalah adalah benda-benda furuk, benda-benda kanting-kanting ni kita tak bertekak. Saya pergi bawa balik dari Kerala, pergi atas jemputan Mufti India, Grand Mufti India, Syekh Abu Bakar. India ni majoriti dia adalah mazhab Hanafi, tapi di Kerala ni mazhab Syafi'i. Itu beza sikit. Ya? Kita raikan tak ada masalah pun, cuma raikan semua. Kan? Jangan mengambil benda-benda kanting, benda-benda furuk punya ustaz dekat ni untuk berbalah sama umat Islam lah. Dan baliklah tadi, kita kena tegas dalam penguatkuasaan undang-undang, kita ada acuan kita sendiri. Jangan ikut barat. Barat dengan cara barat, kita dengan cara kita takkan sama.